kita duduk di Seri Bintalo tu 3 bulan pertama tu, dia kata hari ni malam ni tidur bilik tu, bangun-bangun pagi esok duduk bilik tu. Tak tahu siapa dia angkat. Anak dia tu, anak dia perempuan 4 orang. Tidur bilik ni, mangkit pagi esok duduk dalam tu. Lepas tu tiba-tiba dengar tempik, tiba dengar menjerit. 3 bulan pertama Mentadun tu tak biasa orang tu. Berapa tahun dah mana biasa orang. Mana biasa ada penghuni, hanya berlaku event-event rasmi kerajaannya pagi, lepas tu petang habis. Apa tu je. Duduk bermalam, duduk situ terik, tak ada, tak biasa. Yang manusia pertama duduk ni lah, namanya Muhammad Sanusi Makno ni lah. Tu pun, dia tak mau duduk situ. Dia berasa kekok pasal rumah besar, orang semua. Ustaz Izal dulu pun duduk rumah di luar. Pangkat waktu berbulan daripada Januari, Mai. Tidak hari kan, sejam Mai, sejam balik. Sampailah berlaku sikit kemalangan di Sik di Sungai Pau tu. Polis kan skor buka saya. Yang motor tu bukan ada lesen-lesen pun, lari berselerak je insiden. Budak motor kampung. So sahabat. Sahabat tu Tok Gua jadi baca. Siapa Sanusi ni bulang daripada Sik Mai kan Ustaz? Dia menteri besar Kedah, ibu negeri dia lah Ustaz. Ada kediaman rasmi. Dia terus telefon Emi Sanusi, hantar pindah pergi Mentadun. Hari ni telefon lusa Emi pindah lah. Tak tunggu seminggu. Terus dia berkata, siap Mentadun tu aku nak masuk. Berani kan Emi? Berani tak berani pun Tok Guru suruh aku pergi. Aku nak ikut lah Tok Guru suruh pun. Ni banyaklah benda-benda dia patuh arahan tu. Kalau kita tak apalah Tok Guru, saya tak hidup, tak apa kot. Kita cari alasan lah untuk tak duduk kan. Duduk tu lah yang 3 bulan tu. Berselerak habis lah rumah tu macam-macam. Pi bila-bila pun panggil orang baca sini tiap-tiap malam tu. Darul Syifaq. Sampai Darul Syifaq buat pusat pengajian di situ. Tu pun hantu tu dah lagi. Bukan tekat pi jampi, pi ngaji tam tu. Sehinggalah satu hari tu dia duduk dengar bunyi duk berjalan kuat atas ni gini. Pagi lah, pukul 2-3 pagi. Dia pun keluar bangun pergi sembang. Aku main duduk sini bukan nak kacau hampa. Aku main duduk sini pasal Tok Guru suruh aku main. Hampa duduk lelok, aku duduk lelok. Aku buat kerja aku, hampa buat kerja hampa yang nak kacau. Aku nak takbir negeri. Dia sembang dengan makhluk tu, dengan jin tu. Dia elok. Lepas pada tu sampai lah sengak tak bunyi apa dah. Jekah lah kutu lah. Kutu haji pun dah jekah lepas sangat Anwar Ibrahim. Yang ni orang tak tahu. Yang ni untold story. Ni tak dia tengok di Power Cup.